Sebab binasanya umat ini, sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Thauban, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengecilkan bumi kepadaku atau mendekatkan bumi kepadaku sehingga aku nampak masyriq dan maghrib. Maksud dianya ialah seluruh pelosok bumi. Sesungguhnya kerajaan umatku akan sampai ke tempat yang ditunjukkan kepadaku itu, dan aku diberikan dua gedung, yang merah dan yang putih. Sesungguhnya aku telah meminta kepada Tuhanku untuk umatku supaya dia tidak membinasakannya dengan kemarau yang umum, dan tidak memberi musuh menguasai mereka selain dari kalangan mereka sendiri, sehingga musuh itu dapat menghalalkan kehormatan mereka. Itu dengan makna kemuliaan mereka, dengan makna kumpulan mereka semua sekali, dengan makna kerajaan mereka. Dan sesungguhnya Tuhanku berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya bila aku memutuskan sesuatu keputusan, maka ia tidak dapat ditolak. Dan sesungguhnya aku berikan kepadamu untuk umat, iaitu aku tidak akan membinasakan mereka dengan kemarau yang umum, dan aku tidak akan membiarkan musuh menguasai mereka sehingga musuh itu menghalalkan kehormatan mereka ataupun memusnahkan mereka sesama sendiri, walaupun pihak musuh itu bersatu menentang mereka dari segala pelosok bumi, sehingga sebahagian mereka, yakni mereka sendiri, orang Islam sendiri, membinasakan sebahagian yang lain, sebahagian mereka menawan sebahagian yang lain. Binasa umat ini sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mendekatkan kepadaku bumi ini, menampakkan kepadaku bumi ini semua sekali. Di sini kalau kita nak mudah faham gini, dunia ni besar tak nampak kalau nak tengok belakang, tapi Tuhan tunjuk pada Nabi itu supaya kalau kita learn ni, buat mari petok geluk bulat terang tu bumi tu, buat mari contohlah. Dia tunjuk, ini nampak semua bumi ni, Malaysia mana, Arab mana, Eropah mana, nampak? Semua nampak. Allah SWT mendekatkan orang jauh tu jadi dekat. Jadi nampak. Gitu maksud dia. Allah SWT buat bumi ni gitu kepada Nabi. Jadi Nabi nampaklah belakang. Lepas tu dia kata kerajaan umat, kerajaan umatku akan sampai kepada hak ditunjukkan kepada. Hak ditunjukkan kepadaku daripada bumi itu. Misalnya Nabi nampak Malaysia, siapa situ kerajaan umat. Nampak Indonesia, nampak kat siapa? Nampak Sepanyol misalnya, siapa? Ulama-ulama berbeza pendapat tentang apa maksud. Ada dua pendapat. Satu golongan mengatakan bumi hak ditunjukkan kepada Rasulullah tu hak mana dia nampak. Sekat tu dia siapa? Kerajaan umat dia siapa? Mana sebahagiannya ada hak dia tidak nampak. Hak tak nampak tu tak akan siapa lah. Mana sebahagian daripadanya. Misalnya kita kata Malaysia. Jadi umat Islam mereka ke tidak? Pernah mereka ke tidak Malaysia? Siapa kela ni pun Islam kan? Maknanya Nabi nampak lagi. Terbuktilah zaman kemudian, beberapa abad kemudian selepas dia. Begitu juga dengan Spanyol misalnya, dia nampak Spanyol. Apa nak berkata soal kemudiannya hilang kuasa tu soal lain, tapi pernah lah ada apa ni hak Nabi nampak juga, tapi benda tu tak siapa lagi, tak tahu lah. Benua mana, benua kita kata Amerika Selatan ada mana-mana negeri hak nampak. Jadi tidak nampak semua. Jadi hak nampak saja. Tetapi setengah-setengah ulama pertikaikan dengan arti bumi yang Tuhan tunjukkan tu nampak belaka. Bila nampak belaka maknanya semua, tak ada negeri di atas muka bumi ni yang tidak akan sampai, tidak akan diperintah oleh Islam. Ikutlah masa mana-mana, mesti ada Islam akan merintah di mana-mana. Tu beza dia. Apa ni merintah dah ke? Banyak lagi tak merintah. Kalau nak ikut pendapat ni lah, banyak lagi hak tak pernah umat Islam merintah. Semua orang takut kiamat, takut tak berlaku kan. Pakai tinggal dunia duduk mengatik ada juga kan. Tentu tu tak kena tu Berapa banyak lagi dalam hadis ni kalau kita tengok hak tidak berlaku, tak berlaku lagi. Dia royak akan berlaku sebelum kiamat, tak berlaku lagi. Berapa banyak dia kena berlaku semua baru kiamat. Tak sanggup tak tahu dengan tepat tu, tak tahu kiamat bila. Tapi berdasarkan hak Nabi royak, banyak lagi hak tidak berlaku. Jadi dia kena habis semua dulu. Antaranya ni, kalau kita mengambil kira dunia ni diperintah oleh orang Islam, oleh umat Islam, semua sekali setuju. Apa tak bolehnya? Kalau kita kata globe tadi, pusing. Kenapa lah? Muka bumi tu. Orang mereka di atas muka bumi tu lah. Jadi bila begitu, mana semua dunia tak tahulah ketika masa bila dia kena sapa pemerintahan Islam. Selagi tak sapa situ tak kiamat. Amerika kau misalnya kita tak pernah orang Islam dia akan sapa masa. Orang Islam akan merintah.
Kalau lain-lain Rusia ke apa pun Jepun ke, dia akan ada sampai satu masa orang Islam akan mentok. Kalau mengikut hak tu, hak ni sedap tapi tak tahu bila lah. Banyak hak Nabi SAW rakyat tidak berlaku lagi. Antaranya kita tak pernah tengok lagi orang Islam ni kaya lah. Bukan negara Islam kaya hasil bumi dia kaya dah. Memang kaya. Bui apa-apa tak sih. Bui emas pun tak sih. Pasal apa? Kaya lah. Ada dah kan? Tak ada lagi. Seluruh dunia tak ada lagi. Kalau ada mesti tempat tak kira. Tu tak kira. Mana ada? Kalau tak ada, tak lagi. Dan banyaklah hak seumpama ni. Hak sebenarnya kalau kita perhati dalam hadis, gitulah. Orang kadang-kadang dia ambil sekarang pergi hak tu. Supaya gambaran dalam hadis sebut orang mati seksa. Dia tak pergi hak tu. Dia tak tengok hak lain. Dia kena tengok hak lain kata. Barulah boleh kita buat keputusan. Hak seksa tidak nafi ada. Hak seksa. Tapi bukan semua lah. Kalau tengok semua hadis, bukan semua. Jadi supaya juga hak ni. Begitulah maksudnya. Dan aku diberikan 2 gedung, merah dan putih. Nabi SAW kecek sini kalau kita perhatikan dia tu mana mewakili seorang Nabi ketua. Dan dia cerita tentang umat dia ni. Bukan dia sendiri. Kalau zaman dia sendiri tak ada apa. Dikurniakan kepadaku gedung merah dan putih ni mana? Ia berlaku di zaman Sayyidina Umar baru berlaku. Maknanya Nabi SAW iktiraf, akui mana-mana pemerintah yang ikut cara dia tu, Islam tu, pemerintah Islam dia terima. Dia kira hak dia dah. Dia sebut sebagai hak dia. Padahal tidak dikurniakan kepada dia. Tak ada, tak jatuh zaman dia. Sayyidina Umar tu nak perjuangkan apa? Dia pergi berjihad. Nak perjuangkan Islam lah. Bawa Islam lah. Merah dan putih itu apa makna? Mana gedung, kekayaan. Ada yang kata secara umum gitu. Ada yang mengatakan dinar dan dirham. Aku dikurniakan dinar, tu hak merah. Dirham tu hak putih, perak. Mana kekayaan dikurniakan kepada. Setengah ulama kata hak merah tu lebih banyak digunakan di bawah kekuasaan Kisra, di bawah Empire Parsi. Dan hak putih tu maksudnya dirham pada umumnya dalam wilayah dia, Empire Kaisar itu menggunakan duit perak. Jadi maksudnya dua empire ni akan jatuh ke tangan Islam. Diberikan kepadaku tu maksudnya tidak dia, umat dia. Di sini dia kecek dimewakili umat semua sekali, bukan cerita dia sendiri saja. Sebab kalau kita kata dia sendiri tak tepat, dan secara tidak langsung memberi makna pemerintahan yang mana dapat kepada orang Islam akui sebagai hak dia, super hak dia, mana direstui oleh Rasulullah SAW. Ini makna pemerintahan Islam, kerajaan Islam. Seseolahnya kejayaan itu kejayaan dia sendiri. Dengan sebab itu kerajaan Sayyidina Umar ke sahabat-sahabat itu tak boleh dipertikai. Sebab Nabi kata diberikan kepada aku. Lepas tu aku minta kepada Tuhanku untuk umatku, supaya Tuhan tidak membinasakannya dengan kemarau yang meluas, yang umum. Minta jangan kemarau, mati binasa pupus dengan sebab kemarau yang merata. Ada kemarau, sana kemarau, sini kemarau. Jadi umat ni umat mana? Umat terbagi kepada dua mengikut pembahagian ulama. Satu ummatul ijabah. Ummatul ijabah maknanya orang Islam, hak menyahut seruan Islam, terima Islam. Yang keduanya ummatul da'wah, maknanya umat Nabi. Hak kafir umat dia. Jadi umat dia ni tidak mengerti, semua sekali lenyap penduduk bumi ni dengan sebab kemarau. Kalau ada kemarau pun sana, sini tidak, sana pula, sini tidak. Itu yang Nabi SAW minta. Kalau kita nak pakai dengan makna ummatul ijabah pun boleh juga. Maksudnya umat Islam ni tidak kata semua sekali sehingga dia pupus dengan sebab kemarau. Kalau negara Islam ni kemarau, sini tidak. Begitulah. Umatku tu boleh dua lah. Boleh dua. Cuma lebih sesuai di sini dia berkait dengan ummatul ijabah, umat Islam tu saja. Sebab nak cerita ni kalau kita perhati lain-lain pun cerita tentang Islam, di antara keistimewaan ataupun perkara yang khusus dengan orang Islam. Itu lebih sesuai. Walaupun dari segi makna umat itu, umatku tu boleh dua, tapi hak lebih sesuai sininya gitulah. Dan minta supaya Allah SWT tidak membiarkan musuh menguasai mereka semua sekali. Jadi sehingga hancur umat Islam, sehingga semua jadi hamba abdi. Tak ada. Maknanya umat dia ni mengisyaratkan kepada ramai umat dia, menunjukkan umat Islam ni dia ada kerajaan yang berdaulat dan ada kekuatan dia. Orang tidak boleh main-main.
buat sewena-wena terhadap dia. Itu satu makna dia. Yang keduanya, kalau kena pun orang Islam dia nak kata semua sekali kena, sehingga orang boleh jajah dia semua sekali, tak boleh. Sebab itu dalam sejarah pun tak ada jajah sini, merdeka sini tak kena, semua sekali dunia. Dalam satu masa ada ke? Tak ada. Sekurang-kurangnya kita kata tanah Arab tidak dijajah. Ada beberapa negara ketika orang lain kena jajah belakang, beberapa negara tidak kena jajah. Lepas tu Tuhan kata, wahai Muhammad, bila aku putuskan sesuatu tak boleh nak tolak. Maksudnya bila Tuhan takdirkan sesuatu, qadakkan, putuskan sesuatu dengan qadak yang mubram, tak boleh tolak. Hak tu hak tak boleh tolaknya. Qadak ada dua, qadak muallaq. Hak muallaq tu boleh lagi, dan qadak mubram. Ini hak sudah putus. Hak muallaq tu boleh lagi, boleh hilang. Dia tergantung hakikat. Tuhan tahu dah, kita yang tak tahunya. Benda ni tergantung. Kalau orang ni usaha dengan cara ni kena, dia boleh selamat. Misalnya kalau kita kata sakit lah, sakit tu boleh mati. Tapi kalau dia jumpa, dia ubat, dia boleh tak mati. Kalau nak kira keadaan biasa boleh mati, dia boleh tak mati. Boleh. Hak tu tergantung. Bergantung kepada usaha misalnya, bergantung kepada doa misalnya. Boleh. Tuhan tahu dah. Dari segi ilmu dia tahu tu tidak bermakna dia paksa. Jadi hak maksud sini qada tidak boleh ditolak tu qada mubram. Mubram ni hak sudah putus. Hak lagu ni kok mana-mana tak boleh pergi. Dan aku berikan kepada umatmu. Ini contoh qada muallaq. Hak muallaq tu boleh lagi. Hak tu tergantung. Tak tahu Tuhan putus lagu mana untuk umat Muhammad ni hanya beberapa perkara. Bila Nabi minta, Tuhan pun beri. Mana sebelum pada tu tak jelas tu. Dia kait dengan minta, dengan sebab minta. Dan aku tidak biarkan musuh menguasai mereka sampai menghalalkan kerajaan mereka, kemuliaan mereka, jamaah mereka, kumpulan mereka semua sekali. Tidak begitu, tak boleh. Selain daripada diri mereka sendiri, ya boleh. Lepas tu soal orang kafir mari serai dengan sebab orang dalal tu sendiri, pakatan orang dalal, itu ialah ni. Tu ke mana-mana pun diri juga orang Islam juga yang buat kerja jahat tu. Jadi orang kata tali baru. Soal orang kafir mari serai tu tak apa, tu tapi dia puja dia sama-sama sendiri. Jadi tak boleh tu, walaupun orang kafir pakat semua sekali, seluruh dunia ni pakat, tak boleh nak buat. Nak peracur Islam semua sekali setelah ada dah ni, mana ada, tak pernah berlaku dalam sejarah ni orang Islam, jadi tak ada. Jadi yastabih baydatahum itu sehingga hancur semua sekali, musnah sekali, tak ada, lenyap, hapus semua bila tak ada. Tapi umat Islam adakah akan berlaku? Tak boleh. Walaupun orang kafir pakat seluruh dunia, Nabi kata dah tak akan hilang. Ini satu berita gembira lah kepada kita.